Dah tidur lah. Kaki kita tu, ni ibarat Ustaz tidur. Okey, yang ni bagi loose paha kita. Sebab apa? Roh kita tadi tak lancar lagi. Macam kita start kereta kan. Tap on engine dulu. Dia akan bunyi ti ada. Ada tak? Kereta kan? Tunggu dulu berapa saat dia bunyi ti dah habis tu, baru dah disalurkan minyak semua, barulah cek. Ini orang perempuan. Dia macam tu. Ya, okey, sebab tu goyang-goyang tu. Bangun tidur ya, goyang-goyang. Alright, cantum kaki. Ya, okey, buat sekali. Orang lelaki. Orang perempuan buat sekali. Goyang-goyang. Buatlah Ustaz nak ajar ni, nak bagi sihat ni. Goyang dengan paha-paha sekali. Biar lembut, biar lembik kan? Lembik. Paha-paha sekali, paha. Alright. Okey, cantum. Okey, pusing betul-betul. Dalam hati sebut Allahumma salli ala Muhammad ke, Allahu Akbar ke. Pusing. Okey, terasa pusing, terasa sampai belakang kita. Pusing. Okey, kalau kanan 7, kiri pula 7. Pusing. Pusing. Tu dia. Tu cara kita bangun tidur kan. Buat 5 minit, 10 minit je. Saya tak payah nak pergi jogging lah. Lepas tu goyang balik. Okey? Okey, ni kita nak betulkan tulang lutut, ya. Okey, cantum satu-satu kaki. Contoh kalau buat belah kanan, bengkokkan sini, bengkok. Tegakkan, bengkokkan. Ambil ni, letak. Tu dia. Tahan. Okey, terasa tak dekat lutut saya? Nampak dia dah masuk tempat lubang dia. Itu dia. Sebenarnya bukan ubat ya. Itu dia. Okey, dah zikir. Allah 7 kali. Okey, tukar kaki pula. Yang ni letak dekat celah lagi macam tu. Tak celah, tarik. Tak kat celah ibu jari, tarik, tekan. Kan. Okey, terasa dia masuk dalam lubang dia. Ni dengan ni. Okey, habis tu. Okey? Kalau 2 orang, suruh suami buat. Cantum ni tu, suruh suami tekan macam ni. Allah Subhanahu. Okey, kalau 2 orang kan, suruhlah suami buat isteri buat suami. Barulah okey. Buka tadi, cantum macam tu, suami tekan macam tu. Belum apa-apa sakit, negatif konotatif. Fikir negatif je. Be positif. Tekan macam tu. Terasa faham kan? Nampak tak? Sama juga. Ya? Itu dia cara. Okey? Okey, satu lagi. Okey, itu step pertama. Step kedua, minta maaf saya silap sikit. Okey, lepas tu tarik. Okey, setakat kita mampu macam tu. Lepas tu tarik ibu jari. Pegang. Okey, cuba tuan-tuan buat macam ni. Buat macam Ustaz. Ibu jari duduk pegang. Okey, cuba buat macam tu. Tak, bawah, tak. Okey, apa lutut rasa? Lutut. Ni rasa tak? Di mana dia dalam tu keluar naik kan? Lepas tu tarik atas. Biar dia masuk. Tegak tulang belakang. Tak, hold. Tarik nafas, tahan nafas. Okey, dalam hati zikir Allah 7 kali. Okey, sekarang ni skru dia dah masuk. Okey, lepas tu tarik belakang pelan-pelan. Okey, stop situ, tarik lagi. Bang kena buka bang kaki. Bang, jauh sikit. Buka betul-betul, buka. Okey, tegak tulang belakang. Yang paling penting tegak tulang belakang. Ni nak exercise jantung ni kan. Okey? Sama juga zikir 7 kali. Lepas tu tarik rapat lagi. Okey, yang ni pegang dua-dua tangan, dua-dua kaki. Angkat, tegak tulang belakang. Angkat. Sunggit atas ni tunjuk. Sunggit atas. Ni ujung, angkat. Tegak tulang belakang. Tahan nafas. Okey, terasa tenang tak tulang belakang? Rasa best tak tulang belakang? Jangan menangis. Okey? Itu saja tuan-tuan. Okey, dah habis dah zikir 7 kali. Apa-apa nak buat tu, tarik nafas, ikut hidung, hold. Nak cantik lagi, selawat Nabi. Ataupun sebut salamun ala Sulaiman fil alamin. Sorry. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. Tegak tolong kau. Jantung kita cantik. Alright? Okey. Tunjuk. Okey? Okey, lepas tu sebelah-sebelah kaki. Okey, ni kritikal sikit. Buat itu. Pegang bawah. Okey, buat itu. Tarik, turun. Tarik. Okey? Okey, lepas tu belah kiri pula. Tarik, turun. Tarik, turun. Kalau suami isteri, suami tolong tarik, pegang itu, pegang. Okey, habis. Okey, ni lutut Step seterusnya. Okey, angkat ni, tangan kiri pegang ni, sunggit bengkok. Tolak sini. Tak. Tekan bawah bang. Okey, sekarang ni lutut kita dah masuk dalam dia punya skru. Okey? Lepas tu hold, tegak dalam belakang, hold. Dan tarik ni. Tak lama-lama boleh. Okey, tak apa. Okey, dah habis kan? Okey, macam ni pegang. Allah, 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 Allah. Okey, tukar. Allah, Allah. Okey. Allah, 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 Allah. Barulah okey lutut. Tak, tu goyang-goyang balik. Tak apa. Yang paling penting tu step dia tu. Tekan je. Tekan sangat mana mampu. Tekan. Betul. Okey, cantik. Lama-lama okey tu. Goyang. Alright. Lepas tu duduk macam ni. Duduk macam ustaz. Sama-sama perempuan buatlah. Jom ustaz. Ni terapi lutut. Nak bagi oksigen dah. Tegak tangan belakang. Buat sama-sama. Kaki belakang lipat. Ni nak exercise ni. Bila solat terapi barulah cantik. Hari-hari kita amalkan. Tegak tangan belakang. Okey. Tangan. Okey. Ikut Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey, depan belakang pula. Macam ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Okey. Depan. Okey. Okey, lepas tu ayat tu baca. Wa iza batashtum jabarin. Tu iza batashtum jabarin. Ada satu jabarin. Okey, buat macam tu selalu tepuk. InsyaAllah pinggang kita akan habis. Buah pinggang. Terpulang. Ada makna tu. Batashtum tu pukul. Apa kali tak? Itu buat hari-hari buat itu rutin dia. Kalau kita buat dua suami isteri, kita boleh buat benda tu kepada orang lain buat. Itu exercise. Di mana masa saat kita berdiri duduk macam ni, kita telah menyalurkan darah dia berkumpul dekat lutut. Dia kumpul dekat lutut. Tepuk lah. Tepuk itu. Di mana di lutut kita tu ada collagen dan dia diberi cukupnya oksigen cukup. Itu dia. Cuba tuan-tuan berdiri ni apa tuan-tuan rasa. Kita berdiri tak? Rasa apa? Mengalir dalam. Buat dah. Tak payah nak pakai ubat ini. Mengarut semua ubat-ubat chemical.
Kecuali lah jus. Jus kata apa? Lemon dengan madu tadi dia kata. Lemon, madu, kurma. Yang lain jus tu nak kena beli lah Ustaz. Apa tu adalah tengok berapa dos kap. Jangan lebih, nanti kan kejar kotak. Satu hari itu, 2 kali makan, 2 biji.